Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Bersama saya, Syarata Afifah dan Chef Razak serta Chef Anis Nabila selama 30 minit dalam Santapan Juara. Kali ini, kita nak meraihkan kemeriahan Syawal dengan atlet-atlet negara yang bukan sahaja juara di gelanggang tapi juga juara beraya. Jom sekarang ni kita nak raikan raya penuh inspirasi bersama atlet-atlet kebanggaan negara. Tapi sebelum tu, kita nak jenguk dulu apa yang Chef Razak tengah buat dekat dapur tu. Jom. Assalamualaikum, Chef. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Hari ini saya ada tetamu, iaitu daripada atlet-atlet Malaysia yang akan datang berkunjung untuk Hari Raya. Assalamualaikum, Chef. Waalaikumsalam, Fifa. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Maaf zahir batin. Wow, dah siap bahan-bahan dekat sini? Dah siap semua, Pak. Hari ini kita akan buat resipi istimewa. Apa menu kita, Chef? Hari ini kita ada menu istimewa Aidilfitri, iaitu versi sihat. Bersih sihat. Bersih sihat. Jadi sesuai lah untuk saya juga sebab masa raya ni banyak sangat rumah terbuka. Betul. Jadi saya pun dalam misi untuk menjaga badan balik lah. Ya, betul. Jadi apa nama menu untuk raya Fifa. kali ini? Ini menu depan kita ni, menu dia adalah menu ungkep. Ungkep. Dan sebentar lagi kita ada satu lagi menu. Okey. Iaitu menu daging bamia. Daging bamia. Daging bamia ni memang rare lah sikit kan. Ya, baik. Tak sabar sebenarnya. Baik, Chef. Tapi kita nak tanyalah, sebelum Chef masak kan, Chef ada tak amalkan regangan ke atau apa-apa? Kalau regangan macam gini je lah kot kan. Macam Gini kan. Sebelum ni saya ada atlet-atlet. Atlet-atlet ni kongsikan regangan kepada saya. Oh ya? Betul. Tapi kali ni saya sebagai bekas atlet juga, saya nak kongsikan antara regangan yang Chef boleh buat sebelum mula masak. Ya. Kita mula Okay. Sebab selalu nak pandang ke bawah, kita akan mulakan dengan kepala dululah. Kepala? Kita tolak macam ni je, Chef. Kiri. Macam ni? Ya, tengok je saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lepas tu, kanan pula. Kalau tak boleh toleh macam mana? Boleh. Kita boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, sebabkan banyak tunduk di bawah, kita mesti akan buat macam ni, gangan bawah. Okey, kita buat macam ni. Tekan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan tadi nak menggoreng kan, nak memotong, kita buat macam ni pula. Barulah kita punya saluran darah akan mengalir dengan lebih baik. Kalau kat rumah, Fifa. Okey, kita tukar. Kalau kat rumah kan, ambil buah tomato ke buah limau kan, dah boleh balik macam bowling. Oh, macam ni antara regangannya lah yang kita boleh buat. Macam ni Macam ni, sihat je. Okey. Kita boleh mulakan lah. Mulakan. Baik, Chef, kita dah habis dengan regangan. Sekarang ni kita nak mulakan macam mana dulu? Okey, kita panaskan kita punya kuali. Baik. Kan? Kita kena tuang minyak. Kita tuang sikit. So, sementara minyak ni panas, Fifa, kita masukkan bahan-bahan ni, Fifa. Apa antara bahan-bahan yang nak masukkan? Bahan-bahan ni serai, buah keras dengan daun limau purut. Limau purut. Ni kita masukkan lengkuas dengan kunyit. Lepas tu kita tuang air sikit je, Fifa. Sikit je. Lepas tu kita kisar dulu. Kisar. Bagi dia halus. Supaya dia tak adalah berketul-ketul kan. Baru kita masak lagi macam tu. Dah. Okey, dah. Okey, dah siap kisar dah ni. Ni semua kita akan goreng dulu, Pak. Baik. Tumis rempah ni dulu, baru kita masuk bawang Masukkan bawang lah Masak bila masak, Fifa, nampak wap ni naik kan? Wap ni air. Baik. Kita masak sampai dia kering. Sebab kita tak nak basi cepat. Sambil kita tengah menumis ni, mungkin Chef boleh kongsikan ada tak antara kenangan terindah ataupun kenangan yang tak boleh dilupakan, lucu ke sepanjang raya? Okey.
kenangan tu mengusik jiwa. Tahu, dulu masa saya kecil-kecil, saya kena bakar lemang. Okey. Saya tak tahu yang dalam buluh tu bukan lemang. Rupanya meriam buluh. Saya letaklah sebaris dengan lemang. Alamak. Lepas tu balik saya hujung ke belakang meletup. Habis lemang semua. Kenalah rotan. Ya. Esok nak raya kan. Itulah kenangan saya tu lah, Pak. Jadi dah tak ada lemang lah selama raya. Saya tak ada lemang lah. Lemang bertukar jadi rotan. Lemang kan tragedi yang tak boleh Tragedi yang tak boleh lupakan kan. Baik. Okey, masuk, Pak. Masuk bawang putih dulu. Letak cili kering. Cili kering. Cili kering. Okey. Okey, dia dah kering sikit. Okey, ambil ketumbar. Ketumbar. Okey. Ini kita masukkan ketumbar. Lepas tu kita tuang air sikit, Pak. Tuang air sikit. Okey, dah. Okay, kita kacau. Bau pun sedap lah ni. Ini gula merah. Ini kita punya serbuk perisa lah. Kita letak sikit lah. Lepas tu, Kita letak sikit serbuk perisa. Kita letak gula sikit. Lepas tu, Pak, kita letak cili tu, Pak. Dia patah-patah je. Macam tu je. Lepas tu? Kita masuk ayam, Pak. Kita masak letak je, Pak. baik. Ini dah siap dah, Pak. Kita cuma tunggu masak saja. Ya. Kita tengok. Kita biarkan dia sampai dia masak. Nanti kita akan masak bamia. Bamia tu lah saya tunggu juga bamia tu. Bamia ni ada special sikit. Nanti kita akan rasa Baik. bamia. Okey. Fifa, tadi kita dah siap ayam ungkep. Sekarang kita buat menu yang seterusnya iaitu kita buat bamia daging. Wah, bamia daging. Inilah Fifa bahan-bahannya. So sekarang kita panaskan minyak. Lepas tu Fifa masukkan daun pandan dengan daun kari. Okey. Masukkan ni. Kayu manis masuk dulu. 3 serangkai. Masukkan je. Ini, Fifa, bila tengok macam ni, kita masuk ni supaya minyak dia dengan ni semua, kan, dia akan wangi. Betul lah, dia dah meletup dah tu. Okey, lepas tu? Lepas tu kita masuk bawang. Bawang merah. Semua juga ni? Semua juga. Ni. Yeah. Gaya ada masak ni. Masak ada. Tu saya tanya. Tolong-tolong letak lah. Gaya ada. Kita ambil tu. Bawang putih. Bawang putih pula. Bawang putih. Okey, semua juga Semua bawang putih. Kita bagi garing sikit kan. Anak ramai Ifah kita nak makan ni nanti raya-raya ni kan. Ramai tamu datang kan. Mesti kita tanya juga apalah yang chef masak kat belakang tu. Okey. Lagi? Ifah ambil temir rempah. Kita masukkan. Masuk semua. Okey. Okey. Kacau. Letak air sikit. Ya, dah bau dah ni. Okey dah. Kita masuk. Kita letak kita punya tu tomato puri. Tomato puri. Okey. Okey, kita ambil tu. Perisa sikit. Letak 1 sudu cukup. Gula merah sikit. Gula merah ni bagus Dia ada kelembapan dalam badan. So sekarang kita masuk air mawar sikit. Air mawar. Ni bagi air mawar. Ni nak masuk semua ke separuh? Masuk separuh je. Separuh je Okey. Dah cukup. Baik. Bagi wangi je. Wow. Lepas ni kita masuk daging. Daging. Kita masukkan daging. Okey, masukkan daging. Kita terus ni lah Kata pecikkan baju raya ni habis. Habis tak raya pak. Tak raya. Okey dah. Okey. Assalamualaikum. 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 Mana dia orang ni? Atifah? Dan Raza? Mana dia orang ni? Kita awal kot. Dalam dapur kot. Boleh bau ni makanan. Last kali kita masukkan ni daun pudina dengan daun ketumbar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, bau. Saya ikut bau. Ya. Tiba sampai sini. Halo. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Cantiknya awak kat dalam dapur. Saya tolong chef je hari ni. Ya ke? Dah dekat siap lah ni. Apa ini? Abang kata chef, ini apa bamia? Bamia. Ini bamia daging. Chef Anis, nak tanya jugalah. Okey, kita tahu Chef Anis keluarga besar. Biasanya apa antara menu yang Chef Anis selalu masak kan? Kira macam kegemaran keluarga.
Waktu raya. Waktu raya lah. Waktu raya kalau setiap tahun saya kena masak ayam ros ataupun ayam kapitan. Ada orang panggil ayam kapitan, ayam Penang. Ayam kapitan. Itu ya ayam kapitan. Chef Anis pernah masak bamia ni? Tak pernah. Wah, maknanya kongsikan istimewa lah ni. Chef Anis, angkat cedok dalam ni, dia rasa sikit. Sebab tadi dia kena sampai jauh. Saya paling suka. Okey, kita cari sudu. Kita ni dah cukup je semua kat sini kan? Siapa? Adli je belum sampai. Mana Adli? Okey, Adli cerita dia macam ni. Sebab Adli dia kan masih lagi aktif dalam tinju kan. Jadi dia bila kita cakap suruh datang, dia kata minta maaf sebab dia ada latihan. Nak pergi ke kejohanan kenalah ada tu persediaan. Betul lah, betul. Oh, dia tak dapat datang lah. Tak dapat datang lah hari ni. Chef, saya rasa Bismillahirrahmanirrahim. Tak sedap bagi tahu, kalau sedap tak tahu. Kena cakap lah saya masak ni juga. Ni ke? Sebab sedap. Inilah dia bamia daging yang dicedok oleh saya. Assalamualaikum. Siapa tu? Ada orang kan? Ya. Jom. Bawa Bawa sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak beraya ni. Boleh Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rumah pertama saya datang ni nak makan. Lapar 2 hari nak makan. Inilah rumah yang betulnya. Ini ada makanan special. Memang ada special tu. Hari ni kami masak special tu. Untuk legenda kita. Silakan. Terima kasih dah sambut saya daripada pintu ni. Terima kasih maaf saya batin. Makan special tu hari ni. Antara tetamu istimewa kita yang datang hari ni. Terima kasih semua. Rasa inilah santapan juara punya juara. Berapa hari masak ni? 2 hari carry. Ini baru tadi masak tu. Sedap. Silakan. Silakan makan. Banyak juara ni. Okey, kita nak mulakan soalan pertama kita dengan Datuk lah, Datuk. Kita nak tanya Datuk, beraya macam mana? Dekat mana? Meriah ke? Jauh sekali. Mana? Kelantan. Jauh. Bersih 3 hari jauh kan. Tinggal lupa Kelantan. Jauh tu. Raya pertama duduk rumah. Baru duduk makan, tidur 2 hari. Orang masih aktif kan? Ya, masih aktif sekarang ni tengah berlangsung tournament juga. Tournament? Jadi kalau ada kejohanan, kena makanlah. Untuk bekalkan tenaga. Ini tenaga ni, ini bakmia. Itu kita ada ayam gep. Ini special. Kita nampak Pinat makan tak berhenti. Sedap ke Pinat? Pinat, beraya dekat mana? Lepas tu baju raya tahun ni tema apa dengan keluarga? Tahun ni raya di Taipei dan kada family semua Navy. Navy blue Sebenarnya saya nak tanya sikit. Selalunya waktu raya kan, ada tak macam tak boleh makan ataupun satu hari tu okey boleh makan semua benda? Tak ada, adik belasah je. Belasah je makan je apa? Belasah. Sebab dekat training adik akan keluarkan balik. Bakar balik. Actually adik pula memang metabolisme ni. Okey, Wada, macam Chef cakap tadi kan, ini resepi bamia ni boleh simpan 2 tahun. 2 tahun. Wah, saya first time dengar bamia ni. Muslim Chef, Kak Mala makan bamia tu sedap lah. First time Kak Mala makan. Tapi Chef bagi tahu tadi, dia boleh tahan sampai 2 tahun. Apa agaknya bahan yang Chef guna pakai sampai boleh bertahan sampai 2 tahun? Okey, Kak, makanan ni selalu kita design untuk atlet sebenarnya. So dia panggil retort juga, supaya atlet boleh bawa bahan makanan ni ke mana-mana saja tempat yang dituju, dan untuk tempat games yang susah nak cari makanan halal.
Proses retort ni dia proses lah, iaitu kaedah meretotkan dia tu, dia menggunakan satu elemen dipanggil masakan radiasi ni. Dia menggunakan teknik air. Panasan air tu dimasak dalam bentuk yang macam bungkusan kan. Bila bakteria dalam tu mati, bila kita keluarkan, kita simpan, dia boleh tahan 2 tahun. So atlet kita pun tak adalah nak risau kan, nak pergi mana-mana kan. Okey, untuk Kak Mala, kita tahu macam tadi Kak Mala datang, masuk, kita nampak wow. Macam mana boleh kekal bertenaga, sihat lagi, menjaga lagi tubuh badan, nampak masih macam kekal macam atlet. Kongsilah sikit dengan kita. Alhamdulillah, Kak Mala dah berumur 64 tahun. Memang sampai sehingga hari ini Kak Mala masih lagi kekalkan healthy lifestyle. Maksudnya pagi petang Kak Mala still buat walking, still buat stretching, tak kena miss benda tu. Kan? Dan Kak Mala juga particular tentang pemakanan yang sihat lah. Dan adik-beradik pun memang bukan jenis besar-besar. Semua jenis saiz kecil-kecil kan. So kadang-kadang gym tu juga mempengaruhi kita punya badan kan. Sama macam adik lah. Dia metabolisme tinggi lah. Kita ada pencuci mulut lah. Saya ada pencuci mulut. Ini like special. Raya. Yes. Sekejap saya pergi lebih ambil. Bersama Syaidatul Afifah. Raya bukan sekadar hari kemenangan, ia tentang perkongsian rasa dan kisah perjalanan. Memang sampai sehingga hari ini Kak Mala masih lagi kekalkan healthy lifestyle, still buat stretching. Dan Chef Selebriti Raza ditemani Chef Anis. Kita sajikan resepi istimewa Aidilfitri, kongsi memori dan bergelak ketawa bersama wirasukan negara. Santapan juara atlet beraya, penuh kemeriahan dan lebih bermakna. Kita kembali lagi dalam Santapan Juara. Kali ini kita ada satu segmen istimewa, iaitu Juara Lawan Juara. Hai, aku di air. Tetamu kita buat air. Air sarbat soya. Sarbat soya. Pandailah awak. Bukan berkayu je tak? Kita sambung tuang sebab saya nak bagi tahu ni, sambil kita dah minum-minum ni, makan kuih ni. Sebenarnya tadi kan Chef ada cakap mengenai juara lawan juara. Kita ada satu permainan yang mana kita nak di kalangan yang ada dekat sini untuk meneka hidangan raya. Maksudnya? Maksud dia, okey macam ni. Chef Raza dan juga Chef Anis akan menjadi pengadil. Wow. Dan kita nak minta yang ada dekat sini untuk meneka hidangan raya. Dia akan letak dekat atas balon ni. So yang mana pegang tu dia akan meneka. So yang mana yang lain ni akan tolonglah bagi clue lah. Orang kata bagi clue sampai dia dapat jawab. Tapi yang best tu nampak ni. Dua-dua chef dah pegang. Saya ingatkan tu saya. Dua-dua chef dah pegang duit raya. Ramai-ramai yang dekat sana tu sebenarnya boleh tolonglah. Kita kira 1, 2, 3, kita tengok. Kita pilih 2 orang je. Okey, semua tangan di bawah. Kita kira 1, 2, 3. Hui. Siapa? Saya nampak macam adik dengan Wadah dulu. Okey, siapa? Bila juara ni angkat tangan, dia macam pelari pecu. Kan? Okey, jadi kita teruskan adik dengan Wadah. Okey, ini kita akan start juara lawan juara yang mana dekat tangan saya ni hidangan ataupun makanan raya lah. Jadi kita akan pecahkan 2 kumpulan. Kita ada juara A dan kita ada juara B. Juara A akan terdiri daripada Datuk Malino, Adik dan juga Nora. Dan juara B, Kamala, Wadah dan juga Pinat. Jadi siapa yang volunteer untuk jadi yang pegang ni? Saya akan bagi satu, tapi jangan tengok. Okey, baik, kita mulakan dengan juara A. Adik, Chef Razak tolong tengok dekat sana. Dengar betul-betul. Okey, kita mula dengan 1, 2, 3. Oh, okey. Chef Razak tak boleh kasih hint ya? Boleh. Dia terbang. Datuk cakap dia terbang. Dia terbang. Winnie the Pooh. Kuning. Dah suka makan. Datuk suka? Telur mata dulu.
tak pula suka. Kuih ke bawah. Okey. Makanan pagi, lepas tu dia buat merungku. Okay, Kamsa. Saya dapat cue dah. Masa dah habis. Boleh tengok? Dah boleh pusing dah. Tengok. Satu dapat cue dah terbang-terbang. Baik, juara A bukanlah gagal adik, tewas. Sekarang kita nak mulakan dengan juara B dengan dalam kiraan 3, 2, 1. Okey. Okey. Kak Wala, silakan. Apa tu? Oh ni. Kuih. Kat mana bagi ni kat dia? Seprit. Kuih seprit. Ya. Tapi sebenarnya dua-dua kuih ni memang kuih yang paling famous lah untuk raya ni kan. Tak lain kat mana lah, senang. Kuih. Dia tak cakap apa-apa pun. Memang nampak. Memang dah lama. Material lah kan. Saya Anis Nabilah ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua penonton Santapan Juara. Dan sambil kita menikmati juadah raya, kita harus ingat tentang pengambilan gula kita. Kalau kita dah makan kuih raya, mungkin jangan minum air manis. Walaupun hari raya, kita mesti jaga kesihatan kita. Selamat Hari Raya! Saya Chef Razak ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir Batin kepada semua penonton Santapan Juara. Ingat, makan kita semua supaya kita janganlah leka makan terlebih berlebihan untuk memudaratkan kesihatan kita. Okey, kita jumpa lagi insya-Allah. Hai, saya Nora Liana, atlet tampil bowling negara. Saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir Batin kepada semua rakyat Malaysia dan atlet-atlet negara. Jaga diri, jaga kesihatan dan selamat pulang ke kampung halaman. Hai, saya Zaidatul Husna binti Zulkifli. Di sini saya ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin kepada atlet Malaysia. Teruskanlah mengharumkan nama Malaysia dan Selamat Hari Raya, Maaf Zahir dan Batin. Saya Suhada Zainal, atlet para basikal negara mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua penyokong atlet Malaysia di luar sana. Terima kasih atas sokongan anda. Hai, nama saya Nur Azda Syafinas binti Muhammad Zaiz, atlet para berbasikal, ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin. Hai, saya Normala binti Abdul Rashid, bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan. Mengambil kesempatan di sini mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri Maaf Zahir dan Batin kepada semua peminat-peminat sukan di tanah air kita. Teruskan bersukan kerana sukan adalah satu platform yang terbaik untuk kita mendidik anak-anak muda kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Malik Indra mengucapkan selamat hari kepada dunia sukan dan semua peminat sukan seluruh dunia. Apa-apa sukan pun yang sokong, kami mengucapkan terima kasih banyak-banyak kerana sokongan anda membangun pembangunan sukan di Malaysia. Ingat, buat yang terbaik untuk diri anda, kebaikan anda, kegemaran anda pada tahun ini. Kami di Santapan Juara ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf Zahir dan Batin.